Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Marisa binti Salihuddin Shah daripada SMK Seri Gading. Pada hari yang mulia ini, saya mahu memperkenalkan sebuah buku yang bertajuk Lipu Lara Alam Melayu, karya Ninot Aziz. Buku ini menghimpunkan kisah-kisah legenda, mitos dan cerita rakyat yang berakar daripada warisan budaya Melayu. Setiap cerita membawa pembaca menyelami dunia penuh majis dengan tokoh-tokoh seperti pahlawan, puteri jelita, makhluk gaib dan binatang ajaib yang pernah menjadi sebahagian daripada tradisi lisan masyarakat dahulu. Salah satu cerita yang terdapat daripada buku Lipu Lara Alam Melayu ialah cerita yang bertajuk Batu Belah Batu Bertangkup. Anda mahu tahu kisah ceritanya? Sini saya ceritakan. Cerita ini mengisahkan seorang ibu, Tanjung, yang tinggal bersama dua orang anaknya, Melur dan Pekan. Pada suatu hari, Tanjung terlihat ikan tembakul yang terperangkap di lumpur, lalu ditangkap. Ketika menyiang ikan, dapatlah telur tembakul. Dia meminta Melur untuk memasak telur itu dengan harapan dapat merasa sedikit. Namun, anaknya, Pekan, memakan telur itu tanpa meninggalkan apa-apa untuk ibunya. Tanjung berasa sangat sedih dan kecewa. Lalu, dia berlari tak tentu arah. Tanjung tersentak dan terpaku di hadapan gua yang dahsyat. Akhirnya, Tanjung ditelan. Sedih kan ceritanya? Antara pengajaran yang dapat diperoleh dalam cerita ini ialah kita mestilah menghargai pengorbanan ibu. Selain itu, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Penulis ini menekankan nilai murni seperti keberanian, kesetiaan dan kebijaksanaan, di samping memperlihatkan keindahan bahasa Melayu klasik. Buku ini bukan sahaja menghiburkan, tetapi juga mendidik tentang asal-usul dan identiti bangsa. Buku ini sesuai dibaca oleh generasi muda agar warisan Melayu terus segap. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.